Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Hana, wartawan cilik TV PSS. Bolehkah saya bertanya cikgu satu soalan? Boleh. Okey, berapa lamakah masa yang diambil oleh murid untuk berkumpul di padang? Okey, masa yang sepatutnya murid-murid berkumpul di padang adalah selama 3 minit. Tapi hari ni latihan kita dapat catat 4 minit. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Bolehkah saya tanya awak satu soalan? Boleh? Bila loceng berbunyi, apakah tindakan pertama yang anda lakukan? Saya akan bergegas turun ke tempat yang lebih selamat mengikut laluan yang telah ditetapkan. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum Orchid. Waalaikumsalam. Kan nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Okey. Semasa Orchid keluar kelas, siapakah yang membantu Orchid keluar kelas? Guru sahaja di dalam kelas menolong Orchid untuk keluar ke tempat lebih selamat. Okey, terima kasih Orchid. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya Hana, wartawan cilik TV PSS. Bolehkah saya tanya cikgu satu soalan? Boleh, apa salahnya? Adakah latihan kebakaran ini berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dengan cuaca dengan elok. Perjalanan program pengusian bangunan berjalan dengan lancar pada fasa 1 ni lah. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Bolehkah saya tanya cikgu satu soalan? Boleh. Kenapakah murid tidak seharusnya berasa panik apabila berlakunya kebakaran? Murid tak seharusnya berasa panik supaya dia berada dalam keadaan yang selamat. Ya, dia tak perlu panik sebab bila dia panik mungkin dia akan mengganggu perjalanan dia untuk dapatkan tempat yang lebih selamat. Baik, terima kasih cikgu. Sama. TV PSS Aksek. Jangan lupa Like, share, comment and subscribe. Bye.